Orang bila mati mengejut ni dalam keadaan dia tak bersedia, hari pertama dia menuju ke alam barzakh. Setelah dia melihat wajah malakul maut, dia tengok wajah malaikat maut buat kali pertama dalam hidup dia. Nabi kata dalam keadaan sudul wujuh, hitam. Kemudian dalam keadaan wajah yang bengis datang malaikat maut. Kemudian mengheret dia pergi ke sebuah tempat yang bernama hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Ayat pertama di malam pertama di alam barzakh diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Cuba tengok ayat pertama untuk orang-orang yang mati dalam keadaan tidak bersedia. Apabila sahaja mereka diheret ke lubang-lubang neraka di alam barzakh, belum lagi neraka, dipotong leher, dipotong pipinya, berenang di dalam api, dibakar hidup-hidup. Ayat pertama ketika itu kata Allah dalam surah ni ialah Rabbirji'un, ya Allah, bagilah peluang kami nak balik ke bumi. Ya Allah, boleh tak beri sedikit masa saja untuk kami kembali di atas muka bumi ni, ya Allah. Untuk apa kamu nak kembali di atas muka bumi? Adakah untuk kembali kepada keluarga kamu? Untuk kembali melihat perniagaan kamu? Untuk melihat anak-anak kamu? Untuk melihat isteri kamu? Tidak. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, nak buat amal soleh, sebab hari itu tak sempat buat. Kalla, Allah Ta'ala kata tidak. Tidak sekali-kali. Jawapan itulah yang akan didengari oleh mereka-mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalla, kalian tidak akan dibenarkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang akan kalian sebut sia-sia sahaja, kerana sebentar lagi kalian akan menemui alam barzakh. Seandainya mereka ini diberikan ruang untuk kembali ke muka bumi, kata Allah kepada Nabi, mereka akan kembali kepada perangai lama mereka.